Tu dah bunyi dia. Harap hari tak hujan sebelum kita habis makan, guys. Kalau ada hujan awal, habis kita, guys. Oh, sedap ni, sedap ni. Dah terhidu bau udang bakar. Betul. Mantap. Siapa yang tak sabar ni? Adakah anda tak sabar? Saya pun tak sabar ni, guys. Dah masak lah tu. Biar dulu. Kita baru masak kulit. Speed dia tu. Okey. So kita akan makan dekat tengah sungai sebab dekat tepi-tepi tu nyamuk. So cuaca pun mendung, tidak panas. Hari pun dah nak hujan. Alright. Okey, itu meja makan kita. Mana kita punya sambal tadi? Nah. Ya. Okey, kan. Apa dia? Kita ada sambal kicap. Mak aku dah ready dah untuk kita cicah udang ni, guys. Baik punya. Okey, mula-mula ni kita tengok Agustin makan dulu. Sebab saya nak buat video. Lepas tu saya punya turn. Dia pula ambil video. Suka hati. Cicah sudah sedia. Sambal kicap. Kicap pedas. Cuaca tidak mengizinkan. Cuaca tidak mengizinkan. Sempat. Oh, dah rintis. Dah rintis. Sudah rintis, guys. Tu dia. Skill. Expert level. Manis. Dia half cook. Ada mentah-mentah. Ada mentah-mentah sikit. Macam umai. Dah, cuci tangan.
Habiskanlah satu tu. Lihat dulu. Okey, aku punya turn pula. So kita, kalau aku punya turn, kita ambil yang besar lah. Kita, sebab hari nak hujan, so kita nak cepat. Kita cut video ni, kita potong, ambil yang besar terus. Tu dia. Bunyi dia. Bunyi dekat aku, kat speaker. Mic kat sini. Kau ambil gambar. Dia separuh masak ni guys. Luar je nampak hitam. Tapi sebenarnya dia separuh masak. Okey, ni kepala dia tadi. Ni mesti ada taik dia. Macam mana kau buka tadi? Dari sini depan. Ni? Buka tu. Buka terus ha. Ah, tu dia. Ada pun ada taik, tu taik dia. Makan ni otak dia. Tu otak dia, taik dia. Tak dia yang Hitam tu. Okey, macam mana kita nak buat ni? Allah. Aduh, sayang. Aduh, sayangnya. Bahagian yang paling enak Terjatuh. terjatuh. Nyaman sekali. Hitam yang makan ni taik dia. Sambal dia pedas-pedas. Memang nyaman guys. Sayangnya otak udang jatuh lah guys. Jatuh ke bawah. Kat lubang. Tak dapat selamatkan. Segar ni guys. Ini adalah makan cara makan yang paling gelojoh sebab hari nak hujan. So kita akan dengan pantas makan dengan gelojoh lah untuk kali ni. Okey. Isi udang. Sikit-sikit je ni. Dap je. Sedap gila guys. Cicah dengan sambal kicap memang sedap. Hujan. Makan udang dalam hujan guys. Ada angin. Nak kunjang pun payah. Kau pula. Dah. Sekejap Agustin pula makan lagi. Seorang-seorang pegang makan. Tengok expert buka tengok. Itu dia. Tu dia otak dia tadi tu. Ni tempat dia tak ada. Tu dia. Itu yang paling sedap guys. Yang paling kuat rasa lah. Kalau kau makan isi dia je tawar sebenarnya. Orang taik-taik dia segera bedal lah. Manis katanya. Dia punya Gigi dia. Keras. Tu cicah lagi. Marvelous betul ni. Ini episod paling marvelous lah. Korang makan dalam hujan guys. Makan dalam hujan kali ni guys. Bukan-bukan kita ni guys. Inilah aktiviti balik kampung. Aktiviti balik kampung guys. Otak taik dia besar gini. Tengok taik dah. Bulat. Taik dia. Yang bawah tu otak dia. Ni otak dia nampak. Sedap. Sedap gila. Sekejap, aku punya vape dekat belakang. Tidak. Dengan pantas. Mudah saja. Sekejap aku nak ambil vape. Gila hujan. Simpan plastik.
Makan tu. Hujan. Makan dalam hujan guys. Penuh mulut. Segar, fresh, liat, kenyal. Tak nampak ni? Dah. Alright. Ya, kau ambil video aku dulu kejap. Semua telan tidak masuk ni. Tu besar. Ini baru kampung guys. Video kali ni unik sikit sebab cuaca yang berbeza berbanding sebelum-sebelum ni. Malam lagi kuat hujan. Mana lagi kuat eh? Ini sedap lah. Kecil sedap. Kena air tak? Kau ambil kayak ni lah. Gondol dah biasa makan. Tak heran. Nasib baik ini sebab bakar sebelum hujan lah. Ada lagi pot yang tidak ada hujan. Ke bawah ni. Hujan. Kalau mau bakar di ke bawah tu. Ah. Betul. Tinggal kepala gundul lagi. Pit. Sayang otak dia tu. Nyaman sekali tak? Habis dah guys. Itu dah dia episod Makan udang dalam hujan. makan udang dalam hujan kita. So tak tahulah bila kita akan datang balik lagi sekali dekat Pasin. Dah tua-tua ni payah sikit, banyak sangat kerja dia, anak pula apa semua kan. So thank you guys all this while kerana anda support saya, sokong saya. Jangan lupa